Korang pernah dengar tak tentang kisah Baitul An-Nur? Sebuah banglo lama yang penuh sejarah di Bukit Candan, Kuala Kangsar ni dibina oleh Raja Kecil Sulong Harun Ar-Rashid untuk isteri ketiganya, Raja Mentera binti Raja Seculan. Rumah ni dinamakan sempena anak mereka, Raja Anur Shah. Apa yang menarik, dalam rumah ni adanya tempat khas untuk majlis keluarga, seni bina yang mengikut gaya tradisional Melayu lama dengan tembok bulat macam kubu di bahagian depan dan dapur yang berangin di belakang. Rumah ni dibina oleh seorang tukang yang sangat profesional, namanya Tukang Sofian. Tapi sayangnya sekarang Baitul An-Nur terbiar. Mujur ada usaha komuniti kampung yang jadikan sebahagian rumah ni sebagai muzium kecil keluarga di Raja Perak. Sayangnya lagi keadaannya sangat uzur dan perlukan pemuliharaan. Baitul An-Nur bukan sekadar bangunan lama, dia merupakan saksi warisan dan sejarah keluarga di Raja kita. Tak tahu apa sebab bangunan dibiarkan macam ni je. Ini kalau dibina semula mungkin akan jadi satu muzium yang cantik berdekatan sebelah dengan Masjid Ubudiyah yang terletak di Kuala Kangsar ni. Siapa yang tahu lagi kisah tentang kawasan ni? Ada pelbagai rumah-rumah yang diduduki oleh keluarga diraja zaman dulu. Kalau anda tahu cerita, sila komen di bawah.